Isu sekatan perpindahan melibatkan Terengganu FC kembali menjadi bualan hangat, kali ini dikaitkan dengan bekas penyerang mereka, Ivan Mahmud. Dokumen pertikaian di FIFA mendedahkan struktur kontrak pemain Croatia itu ketika musim 2023. Menurut dokumen berkenaan, Mahmud menerima gaji bulanan sekitar RM83,000, ditambah allowance rumah RM2,000 dan allowance pengangkutan RM1,000. Beliau juga menerima bayaran pendaftaran bersamaan sebulan gaji, menjadikan nilai keseluruhan kontraknya hampir RM1,000,000 setahun. Namun kontrak pekerjaan rasmi lain pula menunjukkan jumlah gaji lebih rendah, dan perbezaan inilah dipercayai menjadi asas kepada tuntutan bayaran tertunggak terhadap bekas kelabnya. Setakat ini, belum ada kenyataan rasmi daripada pihak Terengganu mengenai isu tersebut. Sebagai rekod, Mahmud menjaringkan 23 gol dalam 35 perlawanan sebelum meninggalkan kelab dan kembali ke Croatia menyertai NK Farazdin. Isu sekatan perpindahan melibatkan Terengganu FC kembali menjadi bualan hangat, kali ini dikaitkan dengan bekas penyerang mereka, Ivan Mahmud. Dokumen pertikaian di FIFA mendedahkan struktur kontrak pemain Croatia itu ketika musim 2023. Menurut dokumen berkenaan, Mahmud menerima gaji bulanan sekitar RM83,000, ditambah allowance rumah RM2,000 dan allowance pengangkutan RM1,000. Beliau juga menerima bayaran pendaftaran bersamaan sebulan gaji, menjadikan nilai keseluruhan kontraknya hampir RM1,000,000 setahun. Namun kontrak pekerjaan rasmi lain pula menunjukkan jumlah gaji lebih rendah, dan perbezaan inilah dipercayai menjadi asas kepada tuntutan bayaran tertunggak terhadap bekas kelabnya. Setakat ini, belum ada kenyataan rasmi daripada pihak Terengganu mengenai isu tersebut. Sebagai rekod, Mahmud menjaringkan 23 gol dalam 35 perlawanan sebelum meninggalkan kelab dan kembali ke Croatia menyertai NK Farazdin.